Okey kan, abang tengok ni dah jadi dah ni. Selesai ni molek dah ni. Okey. Okey, hai, assalamualaikum guys. Selamat datang ke channel Dasuki Padu. Okey, untuk video kali ni aku nak buat fresh daripada kentang sendiri. Okey, kita buat sendiri fresh tu menggunakan kentang. Jadi kalau apa nak tahu macam mana, jangan lupa subscribe, like, comment dan share. Let's go check it out. Okey geng, aku dah beli kentang yang bulat-bulat macam ni. Kita akan buat fresh sendiri lah. Yang fresh yang macam panjang-panjang tu kan. Yang macam apa, kentang yang dia buat petak-petak panjang tu. Jadi aku akan ajak apa cara-cara nak buat fresh panjang sendiri dengan keadaan jimat dan murah. Okey, jimat dan sedap. Okey, pertama sekali kita akan ada kentang. Okey, kentang bulat, kentang biasa. Kalau kat rumah pun ada kentang malam-malam lapang, memang boleh lah, sesuai lah. Kentang macam ni. Lepas tu minyak kena ada. Minyak. Okey, aku beli minyak paket lah. Lepas tu tepung lah. Tepung apa pun tak apa. Yang penting tepung yang boleh digoreng lah. Macam ayam goreng tu kan. Okey, jadi tak mahu cakap banyak. Jom kita mulakan operasi kita. Let's go. Okey geng, jadi kita basuh dulu kentang ni. Patut padan lah. Tahu mana yang kita nak makan. Okey, contoh 5 biji cukup. Tu pun banyak lah aku rasa. Okey, 5 biji kita basuh dulu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita basuh dulu. Kita buang apa patut lah. Okey, barulah mau sampai lah. Okey, step seterusnya kita potong dulu lah. Bentuk yang macam mana kita mau. Kalau hampa nak buat wedges macam ni juga. Tapi kalau hampa nak buat fresh pun macam ni juga. Okey, contohnya hampa nak bentuk fresh kan, hampa potong apa tak. Potong 4 macam jerung kan. Kalau hampa nak fresh, hampa potong panjang-panjang. Okey, bismillahirrahmanirrahim, kita potong. Okey, tengok contoh dah aku potong. Okey, ikut ketebalan hampa nak macam mana. Lepas tu besar dah macam mana ikut hampa. Okey, contohnya macam ni lah. Okey, okey. Contohnya macam ni lah. Dekat di sini lah. Okey. Ni mungkin tak comel lagi lah. Kalau tengah-tengah ni comel lah kot. Okey. Hampa sendiri boleh alter lah saiz hampa. Macam ni. Macam ni jadi lah. Hampa tengok macam ni. Tapi dia lembek sikit lah. Okey. Contoh lah hampa tak ada sangat bahan-bahan dah nak makan, tapi nak makan fresh. Ni boleh try cara ni lah. Okey. Aku belajar resipi ni daripada kawan-kawan aku kat sekolah lah. Hari tu ada jamuan hari raya. Jadi mereka nak makan fresh, tapi nak beli fresh mahal. Hantar buat ni lah. Beli kentang segundi, buat ni ramai-ramai. Memang puas hati kan. Sedap pun sedap tau. Okey. Ni pun dah banyak. Tengok sebiji pun dah ada banyak. Kau puas hati lah. Okey. Kita alter dah sendiri. Tadi aku nak potong dulu. Okey. Kita sembang ni. Okey, mantap. Okey guys, alhamdulillah kita dah siap potong. Banyak-banyak macam flower dah. Tapi hampa kena tengok lah lagi kalau dia siap macam mana kejadian dah. Yang ni tahu ni puas hati lah nak makan. Kalau fresh kecil-kecil kan. Makan 2-3 pun tak rasa nak puas kan. Kalau ni makan satu lah. Nak termuntah lah. Punya puas lah. Okay. Jadi jom kita basuh dulu kan. Lepas kita ni. Kau apa tengok ada belut lah tu. Tu belut. Memang padu lah. InsyaAllah nanti kita akan buat konten pasal dah. Okey. Biar dia duduk dalam tu dulu. Okey, Allah Akbar tu dulu. Tapi tu kan. Sebuah ayat dah tu. Okey. Mantap. Okey. Jadi, jom kita ke dapur panas kita. Let's go. Okey. Inilah dapur panas kita. Jadi, tak mahu cakap banyak. Jom kita mulakan operasi menggoreng kita. Ballerina assassino. Okey. Kita buang dulu ayak. Ni periuk yang aku ambil daripada dalam rumah aku. Mak aku punya. Okey. Kita panaskan dulu minyak. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita dah rasa api kan. Okey, langkah pertama kita bor minyak dulu.
agak-agak lah kan. Okey. Biar ada ni tu, hilang dia punya ayak ni tu kan. Tak boleh hilang ayak ni dulu. Tak lagi dah meletup ni. Kita gawe dia dengan tepung lah kan. Okey, kita pakai tepung daripada Bestari Pedas. Baru dia ada challenge sikit lah daripada yang makan tu. Okey. Yang ni tak pakai lah, yang ni sekadar acara. Kita tuang dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok agak-agak lah. Okey. Lepas tu okey kan, buat sini kan. Larina Assassino. Okey. Baru dia tak patah kan. Tengok dia dah sebati lah. Dia pun akan jadi sempoi lagi. Oyok kita pun dah panas, ayak dah pun dah hilang. Jadi jom kita tuang minyak panas. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, dia ni. Okey, ni boleh tak ni. Jadi, next dah kita tunggu minyak ni panas. Okey, bahan-bahan pun dah settle. Step yang terakhir itu goreng lah. Okey. Mantap Pak Bu. Okey kan, minyak kita pun dah panas. Jadi tak mau cakap banyak, kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Okey kan, tu. Tengok dia keluar buih tu, tandanya dia panas sempoi air tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ui, panas je. Bismillah. Tengok yang mocik-mocik. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap kan. Jadi kepada hampa kat rumah boleh try resipi ni lah. Okey. Kalau hampa tak ada bahan sangat boleh try. Dan ni kalau hampa nak buat jimat boleh lah. Boleh pakai yang cara ni. Jimat dah mudah. Lepas tu sedap. Okey, kita tunggu dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Selawat yang tinggal kan. Yang tu dah penyedap dah. Okey. Kena Assassino. Okey kan, boleh tengok ah. Tu dia duk letik lah tu. Ni nak jadi lah ni. Dia bukan dia lama kan. Kalau lama dia jadi kecut tau. Dia kecut sini lah. Okey, dia agak-agak ah. Agak dia crispy sikit. Angkat ah. Okey. Ni boleh lah ni kalau nak makan ni. Memang sempoi lah. Okey. Ni boleh lah nak angkat ni. Dia main crispy lah. Ni sempoi. Mantap. Memang sempoi. Boleh buat menegak. Allahu Akbar. Okey. Dah boleh tengok. Tahu ni puas hati lah. Tapi kalau hampa nak besar lagi pun boleh. Potong lah ikut hampa lah kan. Okey, bismillah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Dah habis sikit lagi. Ni baru 3 biji lah aku pakai. Aku tak pakai betul-betul 5 biji lagi ni. Yang kalau 5 biji tu nak habis tu. Banyak. Okey. Baru dah naik kan. Dia marilah sebab. Bismillah. Okey, kita rasa dulu lah. Bismillah. Ni. Sedap weh. Banyak ayam lah. Lembut. Dan garing. Tepung ni terpulang pada hampa. Nak pakai tepung gandum boleh, tepung pedas boleh, tepung bawang putih boleh kan. Ikut suka hampa. Tapi memang sedap. Lembut. Dah pedas-pedas sikit. Okey. Mantap Pak Bu. Ni kita punya masakan pun hampir siap dah ni. Okey, jadi ni nampak dia macam lagi sikit ni okey lah. Bagi dia garing sikit. Lepas tu kita mukbang kan. Kita mukbang dengan sos. Okey. Mantap. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey geng.
Kemas molek. Allah, meja goyang. No. Kemas molek bah. Saya Bismillah. Okey, kita try rasa bismillah. Lembut dan sedap ah. Garing-garing dah sikit. Mantap. Tolok ana. Okay. Kita boleh tengok ah, tu dia. Jadi time ni kita nak mukbang okey. Tapi jangan lupa baca doa. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana kama zatana wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillah. Okey geng. Kita tengok ah pada kentang macam ni. Kita jadikan dia macam ni ah. Okey, mudah dan jimat. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Ikut apa kalau apa nak garing, apa boleh garingkan lagi. Tapi ni aku ambil macam lembut-lembut macam ni. Baru dia rasa macam betul juicy sikit. Bismillah. Oh. Lembut ah. Kalau apa nak buat veggie pun macam ni kat cara dia. Okey. Bismillah. Cuma beza daripada gaya potongan dia. Okey. Sambil layan movie ya. Boleh try. Memang lajak. Aku pakai tepung pedas, jadi dia agak haus sikit lah. Sikit lah. Kalau aku pakai tepung yang biasa, mungkin dia lagi sedap lah. Okey. Daripada hampa kat rumah, boleh try resipi aku ni. Cara aku ni. Okey, pada hampa semua jangan lupa subscribe, like, komen, share. Terus support video aku. Cek balik button subscribe kat bawah. Okey, jangan lupa subscribe, like, komen, share. Assalamualaikum. Jumpa lagi pada video akan datang.